Assalamualaikum bos, ini aku buat air susu caramel. Nampak sedapnya. Jom kita buat. Sediakan satu jar dan senduk. Dan kita masukkan 4 sudu susu pekat. Ini masukkan susu cair. Jadi agak-agak lah korang nak guna banyak mana susu cair ni. Kemudian kita masukkan 1 gelas air. Kacau dia. Kemudian kita masukkan 1 kotak susu lembu. Kacau lagi. Kemudian kita masukkan air gula kerana air gula nampak susu banget. Sudah dicampur dengan susu. Kita masukkan air batu. Kacau dia lagi. Dan kacau dia. Sedap bunyi tu kan. Dan kita tuang dia. Dah siap untuk diminum. Assalamualaikum. Terima kasih.